asal. So, it's currently 8 AM and this is the street of Hongdae. Sejuk gila please. Korang, it's so cold. Like pakai berapa lapis pun it's still so cold. I cannot. Tapi nampak tak asap? Siapa tu? This is my OOTD. Ni kita baru beli semalam tau. Ni. Karena kita nak pergi train station. Vlog Adi, vlog. Ya. What's up gang? Good morning gang. Morning, kita nak pergi mana ni Adi? Palace. Apa nama dia? Gombok Jong. Aku suka tu. Something like that. Tak boleh fikir lah. Brain freeze. Hai, Assalamualaikum. We are on the way to where? Gyeongbok Palace. Itu macam. Assalamualaikum. Alhamdulillah guys. Bukan. Belum makan lagi. Okay, that's it. Kita dah sampai stesen. On the way out to Gyeongbok Palace. Let's go. Yo. Exit 4. Baca message lah boy. Annyeonghaseyo. Kita di mana ya Wawan? Di Korea. Oh, di Korea. Oh, Korea rupanya. Kat ni kita Macam London. Itu macam London. Okay, kita sekarang di baru sampai stesen Gyeongbok. Kita nak Gyeongbok. Sekati sebut. Macam tahu semua benda kan. Kita nak pergi palace. Ni dah sampai palace belum? Belum, kita baru kat station kat bawah. Jalan kan? Kita kena jalan. Jalan ni. Mari kita jalan-jalan. Yang mencari exit ni, orang depan ni. Buat andai. Buat andai. Adi ada kata-kata? Tengok WhatsApp lah, kalau tak tahu. WhatsApp Apa? Buat andai. Benda. Apa dia? Usaha tangga kejayaan. Usaha tak, let's go naik lagi. Let's go guys. Dia macam kat New York masa kita pergi hari tu kan. Jalan naik tangga je, tapi kali ni lagi barai lah sebab sejuk kan. Hari tu panas, ni sejuk. Begitulah cerita dia. Adakah kita akan sampai ke atas terus? Maksud saya atas terus tu palace tu. Jauh tak meh kita tengok? Jauh ke tak? Nana, jauh tak dari palace? Seorang je boleh cakap sambil record. Sampai panjang. Benda kecil je. Dah start mengah ni sebenarnya. Jangan masuk sana. Ke kiri, Kim Kili. Yang baju merah ni free ya? Yang baju merah ni free ya? Free tak tahu. Diorang tanya ni. Soko. Nampak ke tidak tahu lah. Adakah kita dekat kampung? Keliling Melayu. Sekejap. Depan, belakang, kiri, kanan. Lah! Apa kejuan ni? Itu jangan.
Macam gila jogging sejuk ni. Okay guys, kita sekarang dekat Gyeong Bokgong Plus. Gyeong Bokgong Plus. Gyeong Bokgong Plus. Pakai. Siapa tak nak pakai, tak payah pakai. Saya rasa malas pakai. Ya, gini. Alah, kita record pula. Ambil video Nana. Nanti betul kau kan? Yang berjanda. Kewok. Tadi nak buat apa? Kewok. Hai. Alright guys. Masuk guys. Wah. Oh, dia dah buat kaunter. Beautiful. Counter baik. 1, 2, 3. Next. Chef fotografer ni. Unpick. Outside September Gate. Everyone is Training. Ramai nak isi. Tunduk dulu dia kata. Lepas tu ambil energy. Yang tadi dia tak kuat je. Tadi seorang lagi buat tu tak kuat macam ni. Kita tengok dia buat. Oh, tadi dia tak buat kuat. Yang kat luar tu. Tak cukup padu. Tak cukup padu guys. Sejumlah siput. Aku beli Yamaha ni. Apa ni? Sempat lagi beli Yamaha. Akak ni sorok. Macam kat TC kan. Dah fashion terrorist dah tak boleh buat apa. Sanggup dia buka jaket nak ambil gambar. Pakai je tu. Gila lah. Apa sekarang ni kita nak beli tak buka? Jangan boleh duduk Gyeong sama. Bokgong. Bah. Jangan boleh duduk sama. Passion tak passion. Siapa keluar pada ni semua bagus. Sejuk woi. Sejuk badan. Semua perform. Gua dah Tolong Alif. Sebab tu tangan ni kan tak pakai glove. Dah sejuk tu. Nak masuk tangan, nak makan zip ni. Nak panggil dia orang ambil gambar. Seorang pun tak pandang. Tak pandang ni saja. Mana mana? Tak pandang tu. Kita kat sini. Tadi nampak macam pandang. Ni jangan siapa yang lambai. Apa lambat sangat. betul. 지키던 당직 소모군의 광화문 배치가 완료되면 행사가 시작될 예정이 오니 여러분께서는 행사의 원활한 진행과 여러분의 안전을 위해 관람선 밖에서 관람해 주시기 바랍니다. constant vigilance was essential for safety and security. Changing of the Royal Palace Guard ceremony you're about to witness is a meticulous reenactment recreated based on the historical records and literature of the time. To enjoy this ceremony, please stand behind the standing line. 各位游客。 tu tak bergegar.
현재 수문군이 착용한 군복은 조선 전기 15세기 복식을 재현한 것으로 문헌 고증을 통해 제작되었습니다. Video hati sekarang semua dah barai dah guys. Dah pun nak jalan dah guys semua. Sudah barai. Barai. Pisang. Pisang tu bosan. Duduk pisang. Decide. Masak guys, ni sekarang tengah nak tengok hambuk guys. Dalam almari. Dia Saya nak tengok boleh masuk apa. Nak bawa keluar barai. Nak ambil phone. Apa dia pilih? Saya pilih warna pink. Lepas tu Ellie pilih warna purple. Nama siapa? Arisha pun pilih tu. Dia tukar kot. Hari tukar pula sebab yang atas tu saiz tak ada pula. Oh, dia all out ni. Paling mahal. Tu pun paling mahal. Ya, purple. Maklum tak Farita nak bayarkan untuk Noin. Pink ke? Cik? Oh ya. Noin rasa tak siap lagi. Tak kan? Tunggu Nana. Tak, sebab nanti Ya, ada servis pula. Aduh. warna biru siapa? apa yang kita buat ni? Wih. Under the Queen's umbrella. Dah siap. Oh, ada king belakang ni. Payment kan? Payment now. Prince lah, Prince. King warna merah. Bila lagi guys, nak buat rambut kahwin ni. Kita bayar. Warna biru ni cantik. Mak bapak saya tak pakai. Kalau tudung tak berwarna meriah ni macam-macam boleh pakai. Are you okay, Dun? Oh, yang ni belum reveal. Syazwan ni memang macam orang Korea lah. Mana lagi? Hey, gang. Tak bisa jalan. Boleh ambil foto. Hani, sebab Hani pakai macam ni. Sebab Hani pakai macam ni, biar Hani ambil video. 5 lah. Apa mama tak ambil video? Kalau tadi lupa buat pedang lah. Tadi tak tahulah rekod tak rekod. Ada lampu. Yang tadi tu yang ambil gambar kat jalan. Dia lari-lari tu dekat. Very cold. Country kan. Cannot come during this time. Ni macam Nicole yang menusuk. Ni betul Korean princess. Rombongan. Nak pergi mana cik? Tak tahu lah siapa punya kahwin ni. Dia kahwin siapa tak tahu lah. Korea Cinema Korea ni kahwin. Ui, bijak. Pengsan. Okay. Sabarlah. Practice okay. Ayu, Dun saja. 아이고 성사장. 아이고 김사장. 이거 정말 반갑구만. 반가워요. 반갑구만. 반갑습니다. Semua nak mampus dah guys. Kenapa tak ambil dia je? Cik, kita lari belah kiri sebab pakai hambuk. Angga dah. Bijak kain. Bijak kain. Bijak kain. Bodoh. Sibuk nak bervideo kain bijak. Tengok result. Bayar dia beratur belakang. Okey tak? Tahulah nampak apa. Okey. Kita kan one shot je. Kita masuk dalam lagi pula. Nak cari lake ke benda ke.
Annyeonghaseyo. Hidung berair tak rasa ni. Tengok sikit. Okey. Nampak pun. Okey, kita okey. Okey. Aibu, Kim Raja. Aibu, saja. Ini Jamal. Bangga, bangga yo. Kering doh. Ini Merah doh beku. Tak ada rasa. Darah tak keluar. kena sikit, luka sikit berdarah. Tak boleh tekan kuat dah. Jatuh. Itu nak kaya kat Kalau makan sikit, dah tak nampak kasut. Semua cantik-cantik tapi rasa nak gila. Bodoh. Merah. orang lain. Berangin. Micon apa? Surprise! dah. 아 이제 그 고문 받았을 거 아니에요? 고문 받은 장소가 지금 가운데 가지고 화장문자 그 앞에서 있죠. Last. Tona. Bukan. Oh, bukan. Okay, selfie lah. Wih, ada sandstorm sana. Okay guys, sekarang dah pakai winter jacket dengan baju. Sebab terlalu sejuk guys. Sebab apa? Hah? Sebab Micon apa? Hai. Tak kena lah sekarang. Datang Korea macam ni lah. Kalau tak ada 20,000 step sehari, jangan datang Korea. Okey lah, betul. Allah buka lagi. Ni dah ke depan naik please je. Kau baca baik cakap say something. Say something, I'm giving up on this weather. Hey, gila. Alright guys. Sekarang kita baru lepas tukar-tukar baju, lagi makan. Apa nama kedai makan? Iftar. Kita iftar sebelum puasa guys. Mari, let's go. Sudah. Macam mana Fikri Mida? Sampai tangan sekali. Minta maaf kak. Masuk guys. Iftar tadi ramai seorang. So tak dapat pergi lah. Sekarang ni jalan aja dulu. Update. Kita tiba-tiba di Myeongdong. Nampak. Pergi mana lah ni? Nah. Namsan. Namsan. Mana? Namsan. Mana? Sampai sudah geng. Itu makanan dia. Okay, saya kena collect duit semua. Kau tahu tak? Besar bit kedai dia. Meja best. Aduh, meja best. Eli. Kamsahamnida.
tolong pusing lah. Jadi action guys. Yang dalam tak. Gila. Wih nak juga. Jap. Sedapnya. Happy sebab dia macam betul-betul Korean. Tu japchae kena potong. Pusing. Lagi. Video ke? Lagi. Jauh lagi. Semua kalau ada bukti yang dia dah ambil. Nasi dia. Saya nak record dia makan. Ambil gambar proof Saya nak record saya makan. Tapi dah masuk mulut tu. Dan sejuk. Sup dia radish dengan daging. Come on. Tambah tu yang boleh. Malah buat apa je orang. Mana dia orang. Bak Hana je saya. Chogi Hoshi. Orang tu pun. Betul lah dia cakap. Entah. Campur. Sedap. Lagi ni dia dah masak. Dia minta dia join dengan nampak tak guys? Korang nampak Izzat? Okey dah lah. Sekejap tak nampak Izzat. Nampak Izzat tu kau makan je. Sekejap panggil orang. Imo ni, sadar ni. Beri. Aduh, sadar. Jangan kat tangan. Kau buat 2 kali je. 2. Lina tak dapat nasi ni. Dia tengah makan. Di situ? Dia tengah makan. Jangan cabut di situ. Jauh kan? Naik lah naik bas. Okey. Masa pergi kat Pak. Nak lagi basuh dulu. Nak lagi basuh dulu. Game. Kedua jatuh ram. Oh lah kok on kamera. Tengok sikit. Masa pergi kat Pak. Nak lagi basuh dulu. Nak lagi basuh dulu. Game. Kedua jatuh ram. Minum. Devoured. Apa orang kata? Alhamdulillah guys. Kita sudah siap makan. Ni je tak habis. Sini dengan ni. Ni sebab rasa dia pelik. Ni sebab manis. Tu sebab keras. Ada je. Alasan banyak tadi. Banyak alasan. Tak sedap lah. Dah lah. Kalau sedap tengok hilang. Habis. Siap tambah. Ni tambah. Ajar for green tea. Biji tambah. Apa benda lah dia orang buat kat belakang ni. Benda lah dia orang buat kat belakang ni. Aku crab je ke? Dah kena tembak. Video. Tinggal yang lain tu. Stop. Balik ni pula. Dessert. Ui, dah ISO saja. Oh ni 12 tingkat. Mantap. Ya, dah ISO saja. Guys, sangat menarik. Harga menarik lah. Oi, 50 nya. Tak dapat je. 60,000. Dah. Everybody alright? Alright. No comment. Tapi sebab kita tak nak kena judge. Takut orang sini. So kita tak buat lah yang bukan-bukan. Tak jadi orang Malaysia tadi. Kalau kat Malaysia tu ke hati je.
Oh, lighting. Oh, tiba-tiba kita dah keluar. Nak pergi kedai salt bread. Ya. Yang famous. Ui, ada api betul dia kata ni. Ha? Ini rupa dia guys. Oh, benda ni. Sedap weh. Ambil. Barang baik. Orang baik ke? Tak sampai. Okey, ambil. Memang sedap. Mana sedap? Lazat. Dia butter je. Butter. Makan cepat. Boleh. Sedapnya. Tak rasa lagi tapi bau dia sedap guys. Sedap kan? Bau dia memang boik guys. Korang makan. Pegang nampak tak? Dah bau dia. Satu. Nampak tak apa? Baik gila. Mari kita try. Kafara. Simpan. Marah je lah, satu dah. Tak nak pula. Dua. Dua awak lah makan. Adik awak tu. Ini boleh share. Memang crispy, memang juicy guys. Saya dah tahu dah kedai ni kalau saya nak silap. Crispy, juicy. Sejuk pun sedap guys. Dah habis tapi tak boleh get over lagi. Tak gila betul tak? Sedap sangat. On my dream. Tak rasa tangan dah guys. Thanks. Macam sedap ke? Boleh beli tiap hari. Review. Barang baik. Boleh beli tiap hari guys. Walaupun jalan jauh, boleh. Sejuk nak mampus pun, boleh. Saya balik dari Nami, saya akan datang sini ya. Weh, sedap guys. Memang sedap tu. Sedap dia tak boleh. Tangan dia nak turun. Tangan tak rasa pun tak apa, boleh. Kaku kan. What is happening right now? Very funny. What is happening right now? Diorang ni mula tadi Aina je nak beli susu. Tiba-tiba semua masuk dah berkempen dah betul. Berkempen sebab apa sebenarnya? Tak, Mat. Tamat. No! Stop! No! Semua poket ada. What? Wow. So kakao, Beli untuk apa tu? semua bagi duit. Okey. Kak Fah satu ke tak ya? Kita nak pergi pop part guys. Ini comel. Omak. Target kita nak beli Cry Baby Powerpuff Girl. Tengoklah beli ke tak. Wajah sold out. Akhirnya tak dapat guys. Sekarang kita dekat kafe. Bincang apa tak tahulah. Marai semua. Tiba dekat rumah dah guys. Sekarang ni yang balik saya, Iki, Izzat dengan Ari. Yang lain kat keluar lagi. Tadi ya je beli nasi. Kata nak kat rumah. Semua tak balik lagi. So jumpa esok je lah ya. Wey. Hi guys, situation dinner. Ini nak buat nasi goreng. Mana dia ni? Bukan. Damn, salah. Okay, itu je. Ada yang tidak mahu dimasak tadi. Ada induction Jadi scramble. yang tak offer scrambler. Induction ni tak betul guys. Hi guys. So dinner hari kedua. Yo. Nasi goreng suam. Nasi goreng suam. Fabulous. Jemput. Oh, bateri dah mati lah. Unbox benda yang kita beli tadi. Jom lah. Buka Ari, pilih satu. Buka sekali je lah. Buka dulu. Okey, buka sekali. Buka sama-sama. Buka lah. Saya tak boleh nak tunjuk. Tadi ni lah semua. Okey, semua depan sikit lah. Dah saya dah ambil. Tunjuk tangan. Buka. Buka. Siapa dah? Saya pun kena buka kan.
Ini rupanya. Harap comel. Wih, dia punya bekas pun comel. Comel kan? Sayang pula. Kau tak payah goyak. Macam paket mancing. Kena goyak ke? Ni goyak kat sini. Atas. Ah. Oh my god, dah buka. Tak nampak. Nampak tak? Okey, jap. Nak buka. Kan nampak warna. Iya ke? Harap bukan ini. Sakit. Jangan cakap. Kita tuang, guys. Okay, buka tangan. Wait. Ni sabar. Tuang tangan ke? Sabar. Kat bawah. Nak tengok. Kat bawah. Dah nampak. Saya tak nampak. Satu. Dah ke belum? Dah. Sekejap belum. Saya dah ni. 1, 2. Adik sama ke? Semua lain. Lain. Comel. Yang ni comel nak ni boleh tak? You kawan nak ni ke? Kawan dapat yang dia nak. Tak lah, tapi okey lah ni antara yang okey. Oh, yang comel. Semua lain. Saya tak dapat ni. Sama Mantap. Oh, lain. Sama ada tu. Lain. Semua lain. Lain juga. Mantap, guys. Lagi satu. Oh, lagi satu. Buka. Yang sama ke? Tak ada. Beli ke apa? Beli aja. 1,000. Pasaan. Surprise. RM1. RM4. Tiket kat mana? Kakao. Kakao. Sama ke? Lain. Lain. Mantap, guys. Yang tu? Nak ni boleh tak?